Okey tuan-tuan, kita dah lalu kan? Kita dah lalu 4 minggu dah. Cepat begitu, masa begitu lah. Cepat, memang cepat dah semua. Jadi hari ni Ustaz nak rangkum semua. Ustaz nak rangkum semua segala amalan yang ada kait-kait dengan kehidupan kita, dan ada kait dengan kita, dan juga ada kait dengan ayat yang minggu lepas yang Ustaz akan bagi, itu laqad ja'akum. Okey, ayat ni ajar kita tentang kasih sayang Allah Taala terhadap kita dan perhatian Allah Taala ke atas kita melalui manusia dan sekeliling kita. Jadi tuan semua, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul, itu laqad ja'akum rasulun, dari kalangan kamu sendiri yang sangat berat baginya apa yang kamu tanggung, yang sangat ingin kebaikan bagi kamu, dan yang sangat belas kasihan lagi penyayang kepada orang beriman. Dalam bahasa yang mudah dan semua, Ustaz nak beritahu Allah Ta'ala yang sayang kat kita sampai Allah Ta'ala hantar Nabi yang sangat mulia yang ambil berat tentang diri kita. Jadi bermakna Allah Ta'ala bantu kita melalui manusia dah semua. Jadi kadang-kadang rezeki ni bukan jauh dari langit dah semua. Rezeki ni, ingat, rezeki ni bukan jauh daripada langit, tapi datang melalui orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kadang-kadang pertolongan bukan dari malaikat, tapi dari sahabat-sahabat, keluarga, bos, ataupun sesiapa saja ataupun stranger. Ingat tuan semua, ingat, inilah indepati laqad ja'akum. Dan tuan-tuan semua, ada seorang wanita, nak cerita sikit. Ada seorang wanita ni, hidup dia struggle, memang struggle. Dia nak kerja, anak, kewangan, hari-hari rasa nak give up dah, rasa nak putus asa dah. Tapi setiap kali dia hampir putus asa, mesti ada seorang yang datang bantu dia. Rasa dia putus asa, boom, datang orang. Kawan belanja dia makan, jiran tolong jaga anak dia, bos dia bagi peluang untuk buat overtime, orang asing bagi semangat pada dia, dan dia masa tu dan semua timbullah rasa kesedaran dia. Setiap kali aku hampir jatuh, mesti Allah hantar pada aku seseorang untuk bantu aku. Bila dia belajar macam ni semua, bila dia belajar laqad ja'akum rasulun min anfusikum semua, baru dia faham bahawa Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala gerakkan hati manusia lain untuk jaga kita semua. Ingat tuan semua, ingat, rezeki datang melalui manusia. Allah Ta'ala gerakkan manusia bantu kita. Allah Ta'ala peduli tentang urusan kita dan semua. Beban kita berat, tapi pada Nabi ianya berat juga dan semua, dan menunjukkan tahap concern Nabi ke atas kita tu memang ada pada kita semua. Rahmat dan kasih sayang, bila Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala beri jalan. Dan jaga hubungan kita sama kita agar membuka pintu rezeki pada kita. Jadi tuan-tuan nak beritahu, bila kita jaga akhlak, jaga hubungan, bantu orang, kita sebenarnya sedang ikut semangat dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum yang kita kena baca setiap hari dah semua. Jadi rumusan 4 minggu ni, tuan-tuan kena ingat betul-betul, rumusan 4 minggu ni, pertama istighfar. Istighfar boleh bersihkan hijab hati kita. Inna haza, maka yakin tentang rezeki dah dijamin dan takkan habis dan semua. Inna fatahna, doa Allah Ta'ala buka pintu, doa Allah buka pintu dan semua, dan mudahkan segala jalan-jalan. Syukur dan semua, bila syukur Allah akan tambah lagi rezeki kepada kita. Laqad ja'akum, tuan-tuan semua, rezeki dan pertolongan datang melalui manusia. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita sampai kepada kita melalui hubungan-hubungan kita dengan manusia. Sebab tu Islam sangat tekankan silaturahim, akhlak, bantu orang, dan juga minta tolong bila perlu. Semua ini bukan sekadar sosial dan semua, tetapi pintu yang merupakan satu jalan kepada pintu rezeki kita untuk terbuka. Jadi ingat tuan semua, jangan lupa istighfar, inna haza, inna fatahna, syukur, jaga hubungan, bantu orang, minta tolong, akhlak yang baik, laqad ja'akum semua, yakinlah rezeki sampai melalui manusia, insya-Allah. Bila semua amalan ini semua kita tak tinggalkan, kita kumpul dan jaga dan semua, insya-Allah sikit-sikit lama-lama dia akan jadi satu impact yang besar ke dalam hidup kita. Jadi hari ini satu lagi simple action yang Ustaz nak suruh tuan-tuan buat, iaitu dan semua, hargailah satu orang yang Allah Ta'ala hantar dalam hidup kita. Siapa dia? Mak kita ke, isteri kita ke, suami kita ke, anak kita ke, jiran kita ke, ataupun stranger. Kita ucap terima kasih, saya hargai apa atas pertolongan anda. Kita cakap itu. Jadi tuan semua, Allah Ta'ala yang gerakkan datang, Allah Ta'ala yang gerakkan mereka semua datang untuk bantu kita, insya-Allah. Doa, ya Allah Ta'ala kami, terima kasih atas kasih sayang-Mu ya Allah, yang Kau salurkan melalui manusia-manusia sekeliling kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur ya Allah, yang menjaga hubungan, yang ringan membantu kami ya Allah. Dan juga Kau bukakanlah pintu rezeki seluas-luasnya ya Allah, melalui jalan yang Kau redai. Jadi
Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jaga kita dalam hidup pun sampai kita mati insya-Allah. Okey, ingat pesanan Ustaz, istighfar, inna haza, inna fatahna, syukur, jaga hubungan, bantu, akhlak, lakut jah. Jangan ingat, jangan tinggal, dan hargailah manusia yang Allah telah hantar kepada kita semua. Jadi ingatlah, ajaklah kawan-kawan tu untuk join RNL ni tuan-tuan semua, agar mereka juga dapat sama-sama menikmati apa yang kita dapat, insya-Allah. Itu saja perkongsian Ustaz pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.